Okay, korang tengok bag ni cantik gila. Aku nak review sikit. So, bear with me. Aku nak tunjuk. Bag ni cantik. Hakim tak tahu sama ada bag ni. Oh my god, jatuh sekejap So Hakim tak tahu sama ada bag ni akan nampak menarik dalam video. Tapi kalau depan-depan memang cantik banget. Mungkin sebab dia punya material ni. Aku tak tahu something about this material yang buatkan Hakim rasa macam cantik gila. Dari jauh Hakim macam wow, apa bag apa ni kan. So kalau tengok bag ni tak besar sangat. Just nice size dia untuk korang bawa phone, 2-3 phone pun boleh. Hakim rasa macam iPad mini muat tau. Sebab Hakim ada iPad mini. Hakim rasa biasa Hakim main game pakai iPad mini macam ni. Hakim rasa memang sangat-sangat muat lah. Okay, korang tengok dalam dia quite spacious juga. Dia ada zipper compartment dekat sini untuk korang letak barang-barang yang korang nak asingkan. Contoh macam kunci, sebab tak nak kalau kita phone dalam ni dengan kunci, kalau letak sebelah-sebelah dia akan calar. So korang boleh asingkan. Dan ada satu compartment lagi depan ni. Nampak tak? Compartment ni boleh letak wallet juga, especially kalau macam medium condenser wallet. Kalau yang long wallet Hakim tak sure. Okay, and dia punya design bag ni, dia boleh jadikan shoulder strap ataupun jadikan long strap. Okay, dapat tak? So korang tak boleh adjust length dia, tapi korang boleh tukar pelbagai gaya. Sama ada korang shoulder strap ataupun korang nak pakai cross body. Okay, dan belakang ni ada satu lagi compartment untuk korang easy access, fast access lah. Korang tak cut ke tiket parking dan sebagainya. So Hakim memang recommend kalau korang suka yang ni. Hakim check bernama dia. Sebab Hakim tak jumpa dia punya nama. Tapi by the time kita post video ni, make sure orang yang post ni tahulah nama bag ni. Okay, dan cantik Kita tengok dia punya coach tag ni. So kalau korang nak, kita grab sekarang. Okay?